Okay guys, hari ni saya nak review lagi kereta Supra MK4. Ni nama kereta dia Supra MK4. Kereta ni memang laju lah, memang popular lah orang cakap. So, ni dia punya warna gold guys. Memang cantik. Okay. Ni top secret. Ni model top secret, okay. Okay, kalau tengok kat depan dia ada lampu. Cantik. Okay. So, masuk kat tepi dia. Tayar dia memang cantik lah. Tengok tu. Tayar dia memang cantik. Rim dia warna gold. Tayar macam biasa warna hitam. Okay. Kat tepi dia ada tulis F-Con Pro Top Secret. Power of G-Ready GT 300. Tak kata tanda. Okay. So dekat belakang dia ni ada juga lampu. Dia ada tulis Okura Clutch CRC. Okay, top secret. Kat situ nombor plate dia top secret. Ada satu exhaust. So dia punya spoiler ni memang tinggi lah, tapi warna hitam. Guys, cantik lah. Okay, dekat tingkap depan dia ada top secret tulisan dia. Okay, part yang paling best yang kita boleh buka lah dekat top secret ni. Kita boleh buka dekat bonet depan dia. So, dia punya engine. Oh, dia cantik lah. Semua warna gold. Okay, cantik detail guys. Detail, total detail lah. Okay. Sampai situ je lah saya boleh cerita pasal kereta Supra MK4 ni yang popular. Okay, bila-bila nanti saya review lagi kereta saya atau mainan. Okay, bye guys.